Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan siasatan kes penyelewengan besar melibatkan sebuah NGO bernilai kira-kira RM230 juta tidak membabitkan dana zakat, sebaliknya melibatkan sumbangan orang awam. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki menjelaskan bahawa hasil siasatan setakat ini menunjukkan NGO berkenaan memperoleh dana daripada pelbagai sumber termasuk sumbangan awam serta komisen daripada kutipan tertentu yang sepatutnya diagihkan kepada golongan memerlukan. Bagaimanapun dana ini tidak sampai ke tujuan yang sepatutnya. Sebaliknya ada dalam kalangan mereka yang tidak bertanggungjawab menyeleweng dana-dana ini untuk kepentingan peribadi termasuk membeli aset-aset mewah, katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut beliau lagi, SPRM kini sedang memperluaskan skop siasatan bagi memastikan setiap proses semakan dan siasatan dijalankan secara telus serta berlandaskan prinsip integriti dan tadbir urus yang baik. Dalam perkembangan berkaitan, dua individu termasuk seorang timbalan pengerusi NGO tersebut telah direman bagi membantu siasatan. Perintah reman selama 4 hari sehingga 25 April dikeluarkan oleh Magistrat Amira Mastura Khamis selepas permohonan dibuat oleh SPRM di Mahkamah Magistrat Shah Alam pada Rabu. Terdahulu, kedua-dua suspek telah ditahan pada Selasa kerana disyaki terbabit dalam penyelewengan dana NGO berjumlah kira-kira RM230 juta.